Pernahkah anda perasan satu corak aneh dalam budaya moden kita? Setiap kali seseorang memulakan perjalanan transformasi diri, sama ada memulakan diet baru, rutin meditasi atau perniagaan baru, perkara pertama yang mereka lakukan ialah mengumumkannya kepada dunia. Mereka menyiarkannya di media sosial, memberitahu semua rakan dan pada dasarnya mencari tepukan gemuruh sebelum perlumbaan bermula. Kita telah dikondisikan untuk percaya bahawa perubahan peribadi memerlukan pengumuman awam. Kita fikir ia menjadikan kita bertanggungjawab. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa dorongan untuk menyiarkan transformasi anda ini sebenarnya adalah perangkap paling licik yang menghalang anda daripada benar-benar berubah? Bagaimana jika saya katakan bahawa keperluan untuk pengesahan luaran adalah tanda bahawa identiti lama anda masih berpegang erat, berjuang untuk terus hidup? Perubahan yang paling mendalam, paling kekal dan paling berkuasa tidak berlaku di atas pentas. Ia berlaku dalam keheningan. Ia tidak kelihatan, tidak dapat didengari dan berlaku sepenuhnya di dalam diri. Transformasi sejati tidak memerlukan penonton. Ia memerlukan koheren dalaman. Keinginan untuk menjerit dari atas bumbung, saya sedang berubah, berpunca daripada bahagian diri anda yang masih tidak percaya ia mungkin. Ia adalah ego yang mencari bukti di luar dirinya sendiri kerana ia takut untuk mempercayai proses dalaman yang tidak kelihatan. Apabila anda benar-benar menjadi orang baru, anda tidak perlu memberitahu sesiapa pun. Mereka akan merasakannya. Tenaga anda akan mendahului anda. Kehadiran anda akan bercakap lebih kuat daripada sebarang kemas kini status. Dalam video ini, kita akan membongkar mitos transformasi yang diumumkan secara terbuka dan menyelami sains dan kerohanian di sebalik kuasa perubahan senyap. Kita akan meneroka bagaimana medan kuantum bertindak balas bukan pada pengumuman anda tetapi pada frekuensi anda. Bagaimana otak anda membina semula dirinya dalam peristiwa saraf mikroskopik yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa. Dan bagaimana ritual yang paling berkuasa adalah yang anda lakukan secara senyap, secara peribadi apabila tiada siapa yang melihat. Bersedialah untuk mencabar semua yang anda fikir anda tahu tentang pertumbuhan pribadi. Sudah tiba masanya untuk berhenti membuat persembahan dan mula benar-benar menjadi. Jadi, bagaimanakah proses ini sebenarnya berfungsi? Mengapa kesenyapan begitu berkuasa? Dan mengapa pengumuman awam boleh mensabotaj usaha anda? Jawapannya terletak pada persimpangan fizik, kuantum dan neuroscience. Mari kita mulakan dengan medan kuantum. Fikirkan medan kuantum sebagai lautan tenaga dan maklumat yang tidak terhingga, mengandungi semua kemungkinan realiti. Segala-galanya yang pernah wujud, wujud sekarang atau akan wujud, wujud sebagai potensi gelombang dalam bidang ini. Tugas anda sebagai pemerhati sedar adalah untuk memilih satu potensi daripada lautan yang tidak terhingga ini dan menjadikannya pengalaman nyata anda. Bagaimana anda melakukannya? Bukan dengan kata-kata atau pengumuman. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada bahasa Inggeris, Melayu atau mana-mana bahasa manusia. Ia hanya bertindak balas kepada satu bahasa. Bahasa tenaga dan frekuensi. Apabila anda mengumumkan perubahan anda kepada dunia, anda sedang beroperasi pada tahap jirim, pada tahap yang boleh dilihat. Tetapi perubahan sebenar tidak bermula di sana. Ia bermula pada tahap tenaga, pada tahap yang tidak kelihatan. Otak anda adalah pemancar frekuensi yang paling canggih di alam semesta. Setiap pemikiran yang anda fikirkan menghasilkan isyarat elektrik. Setiap emosi yang anda rasakan menghasilkan isyarat magnetik. Bersama-sama, pemikiran dan emosi anda menghasilkan medan elektromagnetik yang unik di sekeliling badan anda. Medan ini adalah tanda tangan tenaga anda.
inilah yang anda siarkan ke medan kuantum setiap saat. Apabila anda cuba berubah tetapi secara senyap-senyap didorong oleh keperluan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tanda tangan tenaga anda menjadi tidak koheren. Anda mungkin mengatakan, saya kaya. Tetapi medan tenaga anda menjerit, saya harap orang fikir saya kaya, supaya saya boleh berasa cukup baik. Medan kuantum menerima mesej bercampur ini dan hanya boleh memantulkan kekeliruan itu kembali kepada anda. Perubahan senyap sebaliknya memintas ego dan beroperasi terus pada tahap tenaga. Apabila anda memutuskan secara dalaman untuk menjadi versi baru diri anda dan mula mempraktikkan pemikiran dan perasaan identiti baru itu dalam privasi fikiran anda sendiri, anda mula menyiarkan isyarat yang jelas dan koheren. Tiada percanggahan. Tiada agenda tersembunyi untuk mendapatkan kelulusan. Ia hanyalah satu keselarasan tulen antara keadaan dalaman anda dan realiti masa depan yang anda pilih. Tindakan menjadi pemerhati yang senyap dan fokus terhadap realiti pilihan anda inilah yang menyebabkan gelombang potensi runtuh menjadi zarah pengalaman. Ia adalah satu proses yang halus dan senyap, sama seperti bagaimana seorang saintis memerhati eksperimen Dway celah mengubah tingkah laku elektron daripada gelombang kepada zarah. Pemerhatian anda yang fokus, frekuensi anda yang koheren adalah kuasa pencipta. Ia tidak memerlukan sorakan, ia hanya memerlukan kejelasan anda. Sekarang mari kita selami lebih dalam mengapa identiti adalah teras kepada semua ini. Ramai orang gagal dalam transformasi mereka kerana mereka memberi tumpuan kepada melakukan bukan menjadi. Mereka fikir, jika saya melakukan perkara yang dilakukan oleh orang yang sihat, saya akan menjadi sihat. Jadi, mereka pergi ke gym, menyiarkan gambar smoothie hijau mereka, tetapi di dalam mereka masih mengenali diri mereka sebagai seseorang yang bergelut dengan kesihatan. Mereka masih membawa identiti lama. Ini adalah resipi untuk kegagalan kerana minda separa sedar anda yang mengawal 95% tingkah laku anda hanya akan melaksanakan program yang selaras dengan identiti teras anda. Anda tidak boleh menipu minda separa sedar anda. Ia tahu siapa anda benar-benar personal percaya diri anda. Transformasi sejati ialah peralihan identiti. Ia adalah keputusan untuk berhenti menjadi diri anda yang lama dan mula menjadi diri anda yang baru pada tahap yang paling asas. Proses ini sangat rapuh pada mulanya. Neuroscience memberitahu kita bahawa apabila anda mula berfikir dan merasa dengan cara yang baru, anda mula merangsang neuron baru untuk berhubung. Ini mewujudkan laluan saraf yang baru. Fikirkan ia seperti membuat denai baru di dalam hutan. Pada mulanya, ia hanya beberapa bilah rumput yang dipijak. Ia lemah dan mudah ditumbuhi semula oleh laluan lama yang sudah usang. Apabila anda mengumumkan perubahan anda pada dasarnya menjemput seluruh dunia untuk berjalan di atas denai baru anda yang rapuh. Setiap pendapat, setiap keraguan, setiap komen sinis daripada orang lain adalah seperti seseorang yang membuang rumpai dan semak di atas laluan anda. Ia mengganggu proses pembentukan yang halus. Orang lain masih melihat anda melalui lensa identiti lama anda. Apabila anda memberitahu mereka, saya berhenti merungut, minda mereka secara automatik akan mencari bukti yang sebaliknya kerana identiti mereka terhadap anda masih dikaitkan dengan rungutan. Tenaga jangkaan mereka secara tidak sedar boleh menarik anda kembali ke corak lama. Kesenyapan melindungi laluan saraf baru ini. Ia mencipta inkubator suci di mana identiti baru anda boleh mengukuhkan dirinya tanpa gangguan. Apabila anda menyimpan transformasi anda untuk diri sendiri, anda menjadi satu-satunya sumber maklum balas. Anda tidak membandingkan kemajuan anda dengan orang lain. Anda tidak mencari pengesahan bahawa anda melakukannya dengan betul.
Anda hanya memberi tumpuan untuk menjadi. Setiap kali anda secara senyap memilih pemikiran yang selaras dengan diri baru anda, setiap kali anda secara peribadi menjana perasaan realiti masa depan anda menguatkan laluan saraf itu. Anda menjadikannya lebih tebal, lebih kuat, lebih automatik. Tenaga yang anda akan gunakan untuk meyakinkan orang lain kini disalurkan ke dalam untuk mengukuhkan identiti baru ini, sehingga ia menjadi laluan lalai otak anda. Apabila laluan itu cukup kuat, ia menjadi personaliti baru anda. Dan personaliti baru anda mencipta realiti peribadi baru anda. Jadi, apakah langkah-langkah praktikal untuk memulakan peralihan senyap ini? Kuncinya terletak pada ritual dalaman yang mudah, tetapi mendalam yang membina koheren. Ingat, koheren adalah bahasa yang difahami oleh medan kuantum. Ia adalah penjajaran fikiran, emosi dan keadaan fizikal anda menjadi satu isyarat yang stabil dan kuat. Alat yang paling berkuasa dan boleh diakses untuk mencipta koheren serta-merta ialah nafas anda. Pernafasan sedar bukan sekadar teknik relaksasi. Ia adalah alat fizik kuantum. Apabila anda bernafas secara perlahan dan mendalam, dengan tumpuan anda menghantar isyarat keselamatan kepada sistem saraf anda. Anda beralih dari mod kelangsungan hidup, sistem saraf simpatetik, lawan atau lari, kepada mod rehat dan pemulihan sistem saraf parasimpatetik. Peralihan ini penting. Dalam mod kelangsungan hidup, otak anda tidak koheren. Ia memproses satutan data dari persekitaran, sentiasa mengimbas bahaya. Tenaga anda tersebar. Tetapi dalam mod rehat, otak anda menjadi teratur dan seimbang. Gelombang otak anda melambat, membolehkan anda mengakses minda separa sedar. Lebih penting lagi, pernafasan berirama mewujudkan sesuatu yang dipanggil koheren jantung. Jantung anda menghasilkan medan magnet terkuat dalam badan, beribu kali lebih kuat daripada otak. Apabila anda mengalami emosi yang tinggi seperti rasa syukur, kasih sayang atau kegembiraan dan menggabungkannya dengan pernafasan yang teratur, jantung anda mula berdegup dalam irama yang koheren. Corak ini diselaraskan dengan otak anda, mewujudkan keadaan harmoni seluruh badan yang dikenali sebagai koheren jantung otak. Inilah keadaan optimum untuk manifestasi. Dalam keadaan koheren ini, anda menyiarkan tanda tangan elektromagnet yang sangat kuat dan jelas ke medan kuantum. Anda bukan lagi meminta dari keadaan kekurangan. Anda menyiarkan isyarat bahawa realiti yang anda inginkan telah pun berlaku. Mari kita cuba ritual mudah sekarang. Di mana sahaja anda berada, duduk tegak. Tutup mata anda jika anda selesa. Letakkan tangan anda di atas jantung anda. Sekarang perlahan-lahan tarik nafas dalam-dalam selama 5 saat dan hembus nafas perlahan-lahan selama 5 saat. Teruskan irama ini. Semasa anda bernafas, alihkan perhatian anda ke kawasan jantung anda. Dan sekarang lahirkan perasaan syukur yang mendalam. Fikirkan sesuatu atau seseorang yang anda benar-benar hargai. Rasakan emosi itu di dalam hati anda. Biarkan ia berkembang dengan setiap nafas. Lakukan ini selama 3 minit sahaja. Apa yang anda lakukan ialah menukar kimia badan anda, mengubah gelombang otak anda, dan yang paling penting, mengubah medan elektromagnet anda. Anda baru sahaja berkomunikasi terus dengan medan kuantum dalam bahasanya sendiri. Lakukan ini setiap hari secara senyap tanpa memberitahu sesiapa. Jadikan ia rahsia anda dengan alam semesta. Ini bukan tentang melakukan. Ini tentang menjadi. Anda sedang menjadi koheren. Dan dari keadaan menjadi ini, semua tindakan yang diilhamkan akan mengalir dengan mudah. Sekarang, mari kita luaskan konsep ini. Ramai orang gagal kerana mereka mendekati proses ini secara tidak konsisten. Mereka akan bermeditasi selama 20 minit pada waktu pagi mencapai keadaan koheren yang indah
dan kemudian menghabiskan 23 jam berikutnya dalam keadaan tidak koheren, bertindak balas terhadap lalu lintas, bimbang tentang email dan merungut tentang pasangan mereka. Ini seperti mengambil satu langkah ke hadapan dan 10 langkah ke belakang. Anda menghantar isyarat bercampur baur ke medan kuantum. Alam semesta keliru. Adakah anda mahukan kelimpahan? Atau adakah anda menjangkakan kekurangan? Adakah anda mahukan kesihatan? Atau adakah anda terus-menerus memikirkan penyakit? Untuk menjadikan transformasi ini kekal, anda mesti belajar untuk mengekalkan keadaan koheren anda sepanjang hari. Ini tidak bermakna anda perlu bermeditasi selama 24 jam. Ia bermakna menjadi sangat sedar tentang keadaan dalaman anda. Petunjuk sebenar perubahan bukanlah apabila anda boleh duduk di atas kusyen meditasi dan berasa baik. Petunjuk sebenar perubahan adalah apabila pencetus lama tidak lagi mencetuskan anda. Apabila rakan sekerja yang menjengkelkan itu tidak lagi boleh menjejaskan kedamaian anda. Apabila kesesakan lalu lintas menjadi peluang untuk berlatih pernafasan sedar dan bukannya kemarahan. Inilah masanya anda tahu anda benar-benar berubah kerana anda telah memasang program dalaman baru yang lebih kuat daripada program persekitaran luaran. Epigenetik mengajar kita bahawa gen kita tidak menentukan nasib kita. Persekitaranlah yang memberi isyarat kepada gen. Dan persekitaran yang paling penting ialah persekitaran di dalam sel-sel anda yang ditentukan oleh emosi anda. Apabila anda hidup dalam tekanan dan ketakutan, anda menghidupkan gen untuk penyakit. Apabila anda hidup dalam kegembiraan dan kesyukuran, anda menghidupkan gen untuk kesihatan dan umur panjang. Dengan mengekalkan keadaan koheren, anda secara literal mengubah ekspresi genetik anda dari saat ke saat. Ini adalah perubahan pada tahap biologi yang paling asas. Jadi, bagaimana anda mengekalkan keadaan ini? Salah satu cara yang paling berkesan ialah melalui apa yang dipanggil hentian corak. Sepanjang hari anda, tetapkan penggera senyap pada telefon anda untuk berbunyi setiap jam. Apabila ia berbunyi, berhenti apa sahaja yang anda lakukan. Ambil 3 nafas sedar. Tanya diri anda, apakah keadaan saya sekarang? Siapakah saya sekarang? Adakah keadaan ini selaras dengan masa depan yang saya cipta? Sekiranya tidak, buat pilihan secara sedar untuk menukar keadaan anda. Ingat kembali perasaan syukur dari amalan pagi anda. Rasakannya semula selama 30 saat. Latihan kecil ini yang dilakukan secara konsisten melatih semula otak dan badan anda untuk menjadikan koheren sebagai keadaan lalai anda. Anda menjadi tuan kepada persekitaran dalaman anda dan tidak lagi menjadi mangsa persekitaran luaran anda. Anda berhenti menunggu dunia luar berubah untuk anda berasa baik. Dan sebaliknya, anda mula berasa baik untuk mengubah dunia luar anda. Ini adalah peralihan daripada sebab dan akibat kepada menyebabkan kesan. Dan ia berlaku sepenuhnya secara senyap di dalam teater fikiran dan hati anda. Bagaimana anda mengintegrasikan ini ke dalam kehidupan harian anda yang sibuk? Kuncinya adalah untuk memahami bahawa ini bukan satu lagi perkara untuk ditambah ke dalam senarai tugasan anda. Ini adalah cara hidup yang baru. Ia adalah komitmen untuk mengutamakan keadaan dalaman anda di atas segala-galanya. Salah satu amalan yang paling berkesan ialah mengubah 15 minit pertama hari anda. Kebanyakan orang bangun dan serta-merta mencapai telefon mereka. Mereka membanjiri otak mereka dengan berita, email dan media sosial. Mereka serta-merta meletakkan diri mereka dalam keadaan reaktif, menyerahkan kuasa mereka kepada dunia luar. Sebaliknya, buat perjanjian dengan diri sendiri. Selama 15 minit pertama, sebelum anda melihat skrin, adalah masa suci anda. Gunakan masa ini untuk melakukan ritual senyap anda. Jangan hanya melakukan pernafasan koheren, bawa ia ke peringkat seterusnya.
Semasa anda berada dalam keadaan koheren itu, mula melatih semula realiti masa depan anda. Tanya diri anda, apakah perasaan versi diri saya yang ideal? Apakah emosi yang akan saya alami jika impian saya menjadi kenyataan sekarang? Mungkin ia rasa kebebasan. Mungkin ia rasa kelimpahan. Mungkin ia rasa cinta yang mendalam. Jangan hanya memikirkannya, rasakannya. Benarkan badan anda mengalami emosi itu sekarang. Biarkan setiap sel dalam badan anda direndam dalam frekuensi masa depan anda. Apabila anda melakukan ini, anda tidak lagi menunggu impian anda menjadi kenyataan. Anda menarik realiti masa depan itu kepada anda pada masa kini. Anda menjadi padanan getaran untuknya. Minda separa sedar anda tidak tahu perbezaan antara pengalaman sebenar dan pengalaman yang anda bayangkan dengan jelas. Dengan merasakan emosi masa depan anda sekarang, anda memprogram semula minda separa sedar anda untuk mempercayai bahawa realiti itu sudah ada. Ini adalah jambatan antara yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Apabila anda keluar dari meditasi pagi anda, bawa tenaga itu bersama anda. Sepanjang hari, cari bukti kecil bahawa realiti baru anda sedang terbentuk. Mungkin anda mendapat tempat letak kereta yang sempurna. Mungkin seseorang tersenyum kepada anda. Mungkin anda mendapat idea yang bernas. Akui keajaiban kecil ini. Setiap pengakuan menguatkan kepercayaan anda dan mengekalkan momentum. Saya ingin mencabar anda. Untuk 7 hari akan datang, amalkan ritual pagi senyap ini. Dan yang paling penting, jangan beritahu sesiapa pun. Jangan siarkan mengenainya. Jangan bercakap mengenainya. Jadikan ia eksperimen pribadi anda. Lihat apa yang berlaku apabila anda menumpukan semua tenaga anda ke dalam dan bukannya menyebarkannya keluar. Catatkan sebarang perubahan halus dalam perasaan anda, dalam interaksi anda, dalam peluang yang muncul. Kongsikan pengalaman anda dalam komen di bawah selepas 7 hari. Tetapi untuk sekarang, zip mulut anda. Biarkan kesenyapan menjadi sekutu anda. Biarkan alam semesta menjadi satu-satunya orang kepercayaan anda. Salah satu cabaran terbesar yang akan anda hadapi dalam perjalanan senyap ini ialah keraguan. Akan ada hari-hari apabila anda melihat realiti 3D anda dan ia kelihatan sama seperti semalam. Tiada apa-apa yang berubah di luar. Pada ketika inilah kebanyakan orang berputus asa. Mereka berkata ini tidak berkesan dan mereka kembali kepada corak lama mereka. Secara tidak sengaja mengukuhkan identiti lama yang cuba mereka tinggalkan. Anda mesti faham bahawa terdapat kelewatan masa dalam alam semesta fizikal. Perubahan berlaku serta-merta di medan kuantum di alam tenaga. Tetapi ia memerlukan masa untuk tenaga itu memejal menjadi jirim. Fikirkan ia seperti membuat pesanan dalam talian. Sebaik sahaja anda mengklik beli, pesanan itu disahkan dalam sistem. Ia milik anda. Anda tidak panik jika ia tidak muncul di depan pintu anda seminit kemudian. Anda percaya ia sedang dalam perjalanan. Anda perlu mempunyai tahap kepercayaan yang sama dalam proses penciptaan kuantum. Keadaan dalaman anda yang baru, koheren anda adalah pengesahan pesanan anda. Sekarang anda hanya perlu membenarkan proses penghantaran berlaku tanpa membatalkan pesanan dengan keraguan dan ketidaksabaran anda. Keraguan hanyalah satu program dari identiti lama anda. Ia adalah suara ego yang berkata, saya hanya akan percaya apabila saya melihatnya. Transformasi sejati memerlukan anda untuk mengamalkan falsafah yang bertentangan. Saya akan melihatnya apabila saya mempercayainya terlebih dahulu. Anda mesti jatuh cinta dengan realiti masa depan anda lebih daripada anda terikat dengan realiti semasa anda. Jadi, bagaimana anda mengatasi keraguan? Anda tidak melawannya. Apa yang anda lawan, anda kuatkan. Sebaliknya, anda mengakuinya dan kemudian secara sedar memilih semula.
Apabila pemikiran ragu-ragu muncul, seperti ini tidak akan pernah berlaku, perhatikan sahaja ia. Katakan, terima kasih fikiran, saya nampak kamu. Tetapi saya memilih untuk mempercayai potensi saya. Kemudian dengan serta-merta alihkan tumpuan anda kepada perasaan masa depan yang anda inginkan. Gunakan nafas anda untuk kembali ke koheren. Dengan setiap nafas, anda melemahkan laluan saraf keraguan dan menguatkan laluan saraf kepercayaan. Ingat, kestabilan keadaan anda adalah kunci. Adalah lebih baik untuk berasa sedikit baik secara konsisten daripada berasa hebat selama 5 minit dan kemudian berasa teruk sepanjang hari. Tujuannya adalah untuk menaikkan garis dasar emosi anda. Jangan biarkan keadaan luaran menentukan keadaan dalaman anda. Biarkan keadaan dalaman anda yang stabil mula mempengaruhi keadaan luaran anda. Setiap kali anda memilih untuk mengekalkan kedamaian atau kesyukuran anda, walaupun keadaan huru-hara di sekeliling anda menghantar mesej yang sangat kuat kepada alam semesta. Anda berkata, saya tidak lagi ditentukan oleh realiti ini. Saya adalah pencipta realiti baru saya. Dan alam semesta yang sentiasa mendengar frekuensi anda tidak mempunyai pilihan selain mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan keadaan baru anda yang berkuasa dan senyap. Percayalah pada proses yang tidak kelihatan. Alam semesta sedang mengatur perkara-perkara yang anda tidak dapat lihat lagi. Tugas anda hanyalah untuk kekal dalam frekuensi itu. Sebagai kesimpulan, mari kita satukan semua ini. Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan pendedahan luaran, tetapi kebijaksanaan abadi dan sains moden kedua-duanya menunjukkan ke arah yang sama, ke dalam. Transformasi yang paling tulen dan berkekalan adalah kerja dalaman. Ia adalah proses yang senyap, suci dan pribadi untuk menyelaraskan semula tenaga anda, menulis semula program separa sedar anda dan menjelmakan identiti baru. Keperluan untuk mengumumkan perubahan anda selalunya merupakan jeritan ego yang tidak selamat, mencari pengesahan di luar kerana ia belum menemui kepastian di dalam. Dengan menyimpan perjalanan anda untuk diri sendiri, anda melindungi tenaga anda daripada keraguan dan jangkaan orang lain. Anda mencipta ruang yang selamat untuk laluan saraf baru anda terbentuk dan mengeras. Anda menumpukan semua kuasa anda untuk membina koheren dalaman, penjajaran yang harmoni antara pemikiran dan perasaan anda. Koheren inilah yang berkomunikasi dengan medan kuantum. Ia adalah isyarat jelas yang memberitahu alam semesta siapa anda telah memilih untuk menjadi. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada apa yang anda katakan anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa anda. Oleh itu, syorkan anda untuk melepaskan ketagihan terhadap pengiktirafan luaran. Lepaskan keperluan untuk membuktikan kemajuan anda kepada sesiapa. Transformasi anda bukan untuk mereka. Ia adalah untuk anda. Ia adalah tarian intim antara jiwa anda dan alam semesta. Jadikan komitmen hari ini untuk beralih daripada membuat persembahan kepada menjadi. Gantikan pengumuman awam dengan ritual senyap. Gunakan nafas anda sebagai sauh untuk kembali ke koheren sepanjang hari. Jatuh cinta dengan perasaan masa depan anda sehingga ia menjadi lebih nyata daripada masa lalu anda. Percayalah pada proses yang tidak kelihatan. Ketahuilah bahawa setiap saat anda mengekalkan keadaan dalaman yang baru, anda secara literal membina semula otak anda dan menghantar semula isyarat ke medan kuantum. Realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan selain akhirnya mencerminkan lanskap dalaman yang telah anda usahakan dengan tekun. Perubahan sebenar tidak bising. Ia senyap. Ia adalah bisikan keyakinan dalaman yang menenggelamkan lautan keraguan luaran. Mulai hari ini, jadikan transformasi anda rahsia suci anda. Jaga tenaganya, biarkan ia tumbuh dalam keheningan. Dan saksikan bagaimana realiti anda mula tunduk kepada kekuatan senyap anda.